Hello, Hai. abang. Ya. Abang tahu tak saya yang masa pergi birthday Melinda tu? Macam lah, abang lupa lah adik. Boleh tak tunjuk muka pun abang ingat. Tak boleh lah, tak boleh buka cam. Boleh buka Ken? Tapi saya yang takat gambar dengan abang tu. Oh iya ke? Abang tak berapa ingat lah. Soal saya cikgu. Cikgu, cepatlah. Cepatlah cikgu. Saya tunggu ni. Saya tunggu ni. Ai, kena jadi cikgu pula hari ni. Okey. Nama siapa ni? Nama Arsya. 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 Umur berapa? Janganlah marah kan cikgu Tak ni. boleh, tak boleh bagi tahu, tak boleh bagi tahu. Atas bawah 18 ke atas 18? Atas. Atas 18 mana boleh? Dia cikgu ajar bawah 18 je. Tak boleh, tak boleh. Cikgu, mak saya cikgu. Habis tu awak belajar dengan mak awak. Tak boleh. Asal pula tak boleh. Awak pun apa? Awak dah tolong mak awak fight dengan saya. Cikgu lawan cikgu. Tak payahlah libatkan mak saya. Tersedak orang tu nanti. Okey. Tersedak mak awak, betul? Tapi sebelum tu abang nak tanya Arisha. Apa nama awak? Abang nak tanya ni boleh sikit, boleh? Apa? Nak tanya boleh? Adik? Boleh, boleh. Boleh. Asia. Abang nak tanya boleh? Ya. Ya, janganlah tengking abang yang tanya. Boleh, boleh. Jangan tengking abang. Abang maju ah. Tak. Alalah, merajuk pula. Cepatlah bang, tak nak main-main bang. Abang maju ah. Janganlah merajuk. Abang baju merah buat saya marah. Cepatlah bang. Tak nak. Bang, cepatlah. Nah. Cepatlah. Go. Bang. Cikgu korang merajuk. Sian dia. Macam mana ni? Janganlah merajuk. Nanti ayah bagi biskut ya. Janji. Tak nak. Tak nak. Bang, cepatlah bang. Nak pujuk dulu. Yelah, nanti saya bagi biskut. Cepatlah. Abang yang handsome. Abang handsome. Cepat abang handsome. Ya, cepatlah. Ya, handsome. Abang handsome sangat. Dalam AI team, abang lah paling handsome. Macam saya cakap hari tu. Dekat birthday Melinda tu. Terima kasih. Dah. Dia tak boleh puji kembang-kembang. Okey. Asia, Ya. puji ikhlas tak ikhlas tadi? Ikhlas sangat bang. Terima kasih. Sama. Abang nak tanya Asia sikit boleh? Boleh. Gambar kat DP Asia tu, Asia tangkap kat celah kangkang ke apa? Kan daripada bawah macam tu. Kenapa tak kat itu fashion apa tu tak DP macam tu? Tak, tu tangkap gambar guna tablet. Dia Berat jadi lah. berat. Berat tu daripada bawah tu. Tu, sebab tangan Asia lembek lah. Yelah bang. Patutnya kalau daripada sini kan Asia jatuh ke muka, betul tak? Keringit pula muka Asia, betul? Betul. Lepas Asia ada DP macam tu, Asia rasa macam memang dah cantik lah DP macam tu. Tak, itu filter tebal je. Ya ke? Ada tak laki-laki komen ke pasal DP Asia ni? Mesti orang comel cantik. Tak lah, ramai orang kata pick me lah apalah. Tapi dah tu je yang rasa macam okey. Tapi okey lah. Abang nampak comel je, Dik. Ya ke? Ya, comel, Dik. Tapi kan abang salah sebut ke? Abang panggil nama saya Hana je lah. Saya panggil adik je boleh?
Allah. Boleh. Pick me tu pick me tu kedik. Aku beritahu. Saya tahu saya Inggeris tak pandai. Abang English tak pandai sangat pick me. Tak apa. Adik memang gambar macam ni, tak ada orang puji adik comel lah. Tak ada, selain mak ayah saya je. Faham, tapi abang tengok adik comel lah. Terima kasih. Comel lagi tak DP. Abang tak ingat ke saya? Abang jahat lah. Apa abang tak apa-apa cam lah. Kalau tak DP, kalau tunjuk muka abang ingat lah. Abang tak nampak muka sebenar adik ni. Tak apalah, biarlah. Biarlah. Okey. Adik abang nak tanya sikit boleh, adik? Boleh. Ni cerita jujur lah adik Adik ada berapa orang adik-beradik ni? Saya ada 4 sebenarnya, tapi seorang Allah dah simpan. Dia simpan dengan ayah abang ke? Tak. Betul. Dia simpan duduk sebelah lah. Tak tahulah bang. Tapi kan, adik saya tak pernah pun masuk dalam mimpi saya. Mesti best main kat sana kan, dengan atuk-atuk saya, dengan nenek saya. Ayah abang main sekali tak? Dengan atuk-atuk awak? Main. Abang doalah kan. Saya ada adik OKU 3 orang. Oh. Dia tak boleh jalan. Oh, Kiki faham.